Yo. Korang ingat tak siapa ni? Korang ingat tak siapa ni? Ha, sekejap lagi ada gambar dia. SAS. Gambar kau terbaring. Ui. So hari ni kita ride lah macam biasa. Aku rasa macam dah lama dia tak ride Genting siang. Kan? Aku rasa macam tak pernah. Tak pernah. Ha? Siang? Ha, aku tak pernah lagi. So ni possibilities lah. Genting yang pertama siang naik buat ninja. Aku tak mahu ninja tu naik. Bobby ni aku isi angin 30 pun macam ni siap. Aku isi angin 30 macam ni kak. Awak terlampau padu bang. Antek kau. Asap sini. Tak ada Andy filter? Tak pakai Andy? Tak sampai. Wow, S Pro 2 guys. Baru perasan. Angkat. Aku jualan lama aku make ni. Oh. Aku nak tengok sebab dia punya wide angle. FOV dia paling wide. Ha. 157, 155 yang aku punya 151. Aku baru tahu babi tu. Kan dah cakap. Masa Action 4 dia paling wide. Kan? Geng-geng Action 4 guys. Asal ni ada air ni kat brake aku. Ada masalah ke dengan brake aku? Dia macam leaking Aku pun tak tahu leaking apa. Tapi tak apa, kita test dulu Nak kata aku punya caliper habis. Nak kata caliper aku habis tak agak. Sebab caliper aku baru lagi. Oh ramai ramai gila oi. Oh kau tu. Oh ramai jom. Hai. Laju lihat. Moreh kepala bana dia. Lepas aku habis ni aku nak kena pergi moreh lagi guys. How do wey. So kita dah panas tayar kan. Kita tengok dulu. Tapi jalan gelap lah agak. Quite gelap lah. Jalan gelap pula. Apa ni, cuaca kuat gelap. Tak apa, kita luncur je dulu lah. Sebab aku risau naik Genting lagi gelap pula. Sebelum naik Genting lagi at least aku boleh on handy. Aku boleh terangkan sikit ISO kan. Sekarang ni kita luncur gini lah dulu. Kita luncur gini. Santai lah, ride santai. Dia dah gerak dulu. Kita follow orang lah. Kalau orang bising tu, itu ada orang. Oh, sakit. Gambar plate pun orang tak ada. Wow, bising bye. Ini setup highway ni. Confirm.
Jangan laju bang. Ini memang dalam pula kereta-kereta ni semua. Duduklah kanan-kanan sikit. Ada cycle tengah belakang, tengah cuba nak follow aku guys. Boleh, motor dorang selalu kuat-kuat. Tapi slack aku rasa dorang punya apa, sprocket dorang kan. So agak sakit sikit lah kalau sprocket dorang tu kecil kan. Bukan laju je motor dorang. Buat GPS pun sampai beratus-ratus. Okay, ini Faiz guys. Faiz ni sampai kanan terus dah. Sampai kanan terus dah. Okay, jam ni. Aku rasa macam jam. Tak jam. Memang macam jam. Selalu fotografer dia duduk kat sini. Tapi sebabkan ada berbuka kan, so dia tak ada air. Lagipun dah petang. Depan ada motor ke, tak tahu motor apa. Wow, ada V4 lah. Ada V4 ni mesti paling set ni. Kalau boleh ikut dia dekat yang corner chicane tu okey lah, dengan dekat depan lah. Tapi dah saya dorang lagi laju. Masa brother ni ride genting ni. Jangan masuk. Tunggu Liga 5. Brother Jackson. Risau depan ni jam. Hop. Oh, sampai ya. Hari tu Zack Extend. Oh, tapi asal diorang pecah-pecah. Aku rasa macam nampak ramai-ramai ni. Tiba diorang pecah. Aduh. Sekarang ni kita kena tunggu Adam. Tunggu Adam, lepas tu baru kita gerak. Okay? Ciao. Tunggu kejap. Oh. Berapa slow je babi? Kau lalu orang. Tunduk tak lepas dah kita senam. Sudah aku dah tenang. Betul lah, sumpah. Aku tak on tu. Masalahnya aku buat touring tau. Aku tak lebih. Sipet lah kau.